Orang Ipoh mari best kan kalau pencen nanti dapat rumah depan masjid. Yelah kalau nak solat tu jalan kaki je terus sampai ke masjid kan. Okey, rumah ni untuk dijual terletak di Kampung Datuk Ahmad Said, Ipoh. So lokasi dia memang sangat strategik, hanya 10 minit sahaja kalau nak pergi ke pusat bandar Ipoh. Dengan keluasan tanah 50 kaki kali 100 kaki. So dia ada tanah kiri 5 kaki ekstra, kanan ada 5 kaki ekstra, dekat belakang pun ada 5 kaki ekstra. So kira consider unit ni macam unit banglo lah, okey. So terjaga rapi, siap dengan awning, belakang, kiri kanan, depan semua dah pasang. Parking saja boleh muat 1, 2, 3, 4, 5, 6 biji kereta kalau susun elok-elok. Untuk keluasan binaan pula dia 40 kaki lebar, 70 kaki panjang. So di dalamnya ada 3 bilik tidur, ada 2 bilik air, so ada 2 living room, depan untuk tetamu, tengah ni untuk keluarga. Seterusnya kalau kita masuk ke belakang lagi, dia menghubungkan dekat bahagian ruang makan yang sangat besar lah, boleh muat meja 6, 8 ataupun 10 orang pun boleh, dengan siap dengan kabinet dapur lagi. So dan ada store dekat tepi dia. So bila kita tengok dia dihubungkan pula dengan satu pintu untuk mengarah ke bahagian dapur yang sangat besar juga sebenarnya. So boleh buat kitchen cabinet yang besar lagi kat bahagian dapur ni untuk ruang masak anda. So anda tengok kat sini memang sangat-sangat luas. Okey, so inilah bahagian tandas belakang. So ini adalah bilik tidur yang bahagian depan. Okey, so nampak boleh muat queen size, king size pun boleh. Dan di tengah ni ada satu bilik master bedroom. Okey, master bedroom ni besar juga, boleh muat king size bed. Dan dia ada tandas dia yang sendirilah. So senang, ini adalah master bedroom. Dan ini adalah bilik yang ketiga. So macam mana? Okey tak? Kalau berminat, cepat-cepat hubungi nombor yang tertera. Saya bawa anda pergi view.